Steady, slowly. Okey. Nak try ke? Nak makan. Okey. Taste dia. Fokus, cikgu tadi nak ajar. Cikgu tadi. Backing. Hati-hati lah. Tak ada buat otak dia mau. Naik. Apa nyanyi tu? Apa? Zani boleh tak? Ni boleh tak? Benda tu dia longgar sikit. Dah simpan tak? Boleh tak Zani? Kita ni mana laptop tu? Tak keluar tu. Hai cikgu today. No English man, cikgu nak ni. Teacher. Fokus. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Semua sihat hari ini? Sihat. Alhamdulillah. Okey, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Sekejap doktor. Doktor tak ada timer? Ada. Okey, hari ini saya akan Mengajar. menunjuk aja tentang cara untuk memproses donat. Ada mata pelajaran vocational. Okey, sebelum saya mulakan kelas. Okey, semua tenang kan? Okey, dalam kelas ni berapa orang semua sekali? 28 Ya. Buat 9. 9. 3 orang tak ada cikgu. 3 orang tadi ya? Okey, kiri saja kita orang ni? Boleh. Dan Okey, dalam pemusim donat, saya akan menerangkan tentang iaitu bahan mentah donat, alatan dan fungsi pemusim donat, menilai produk donat serta menilai kos. Okey, tim ajar, saya akan tunjukkan video dia cara tutorial buat. Tutorial oh, takkan dah. Di apple dah ni. Tak makan ada apple, bokak apple. Al-Mesin. Ni Al-Mesin. Tadi aku tanya. Orang ambil 3. Okey, saya akan terangkan bahan mentah untuk pemusim donat. Donat pound. Donat mana tu? Mana? Okey, tengok dan lihat nak di dalam video ni. Lembut pun dia tengok. Ya. Okey, fokus nanti saya ada soalan yang saya berikan.
Okey. Bahannya adalah menggunakan tepung gandum, yeast dan kuning telur. Okey. Saya ada satu soalan. Kenapa ketiga-tiga bahan yang penting dalam proses donat? Tak ada tepung tak jadi donat. Okey, saya akan pilih. Yeast untuk kembangkan donat. Betul. Tepung gandum. Tepung gandum untuk kentangkan donat. Tepung adalah bahan kambing untuk donat. Okey, semua jawapan anda semua betul eh? Ya. Dalam slide ni saya tunjukkan 3. Planta, garam, water. Air. Kenapa? Kenapa kena ada tiga-tiga ni? Sebab boleh perasa. Jom pertama. Perasa. Lagi? Ya, betul. Okey, saya akan pilih 3 pelajar je. Okey. Acak. Apa? Saya soalan satu. Soalan 1. Pilih bagi tak cik. Okey, Encik Nur Syahada. Okey. Yang kedua, soalan nombor 2 Irsalina Husna dengan Christina Aziz. Saya satu. Okey. Satu dia. Satu. Berikan 3 jenis bahan utama yang digunakan dalam pemprosesan donat. Yang pertama yeast, tepung gandum dan kuning telur. Oh, telur. Dasar lantai. Kenapa yeast? Okey, Rasa tegak. Tenang. Alin, soalan Alin. Okey. Bang Glenn. Soalan nombor 2. Kenapa yeast digunakan dalam menghasilkan donat? Ya, untuk mengembangkan donat tu cikgu. Pandai. Tak, memberi tekstur lembut. Ya, untuk mengembangkan. Menggebu-gebu gebaskan. Betul. Okey. Gambar yang bernas yang intelijen and Oh. Okey. Soalan nombor 3. Berapa lamakah donat di dalam bilik itu direhatkan? Dalam 10 minit. Naik tu muka. Okey, betul. Wah, intelijen. Brilliant. Intelijen. Aku ni. Okey. Saya nak terangkan tentang adatan dan fungsi dia. Okey, cikgu. Okey. Kenapa? Mangkuk pengadun, mesin pengadun dan penorak. Kenapa? Tiga-tiga ini digunakan. Untuk buat donat. Donat satu. Mangkuk pengadun untuk uli doh. Betul? Yang mesin pengadun ni? Untuk juga. Tepung secara. Untuk menyatukan wanita kampung bersama-sama. Ikatan antara Zara Pula Bersatu. Penorak. Penorak untuk apa sebenarnya? Bencana cikgu. Semua nak faham ni kan? Mantap. Apa yang Saya datang Dulang dan hancur donat. Okey. Siapa pernah tengok proofer ni? Benar. Dia untuk apa sebenarnya function dia? Rehatkan donat. Apa? Rehatkan donat. Untuk bijak dan Intelijen. brilliant. Dulang. Apa function dulang tu? Untuk tempat letak donat tu. Untuk susun tu. Dia letakkan tu. Membaca Menyusun donat semasa nak proofkan dia. Betul. Intelijen. Jadi ajar donat. Kenapa? Betulkan donat itu
Bulat tu dah. Doktor, doktor boleh cakap. Okay, penyampai makanan. Kain masin, and then papai canai. Why? Kenapa? Doktor, awal doktor, tak habis lagi. Cikgu pipi ni mari. Suara nak air tak dah lah kat telefon. Dah lah dekat phone. Habis lah. Dilema tenang Okey. Tapi kenapa? Saya refresh balik je. Kenapa? Dia ni. Baby tu. Kain masin ni untuk apa? Kecil je. Very marvelous. Okey. Papai canai ni kau mana ya? Okey. Kita buka sangat. Macam mana? Apa ni? Mula-mula nak pada. Resepi tu. Cara nak pada. Kita pintar dia. Kurang tadi. Satu kan bahan kering, pasal kita bubuh air. Macam kita tak tahu lah. Tak tahu Okey. Kaedahnya yang pertama. Kalau nak buat ni, kamu dah masukkan telur dan air. Cikgu nak Baik. Okey, yang kedua. Muka dengan gajah setangis hingga semati. Kenapa? Kenapa kita kena wish dia? Gajah setangis hingga semati kenapa? Muka dengan kerajaan sederhana semati. Yang ketiga. Masukkan majorin kata dan mutasi hingga semati tidak mendekat. Kenapa? Kenapa tak nak bagi makan? Dan keempat, kenapa keluarkan tu yang misi dia tu tidak mendekat? Kenapa? Jadi canai. Bot. Tak payah masuk kot. Kambing. Sorry dekat. Teruskan. Kelima. Jodoh dengan orang Muslim, rehatkan seluruh minit. Bukan hak selalu macam. Kita kena ringkaskan. Jangan judge. Cikgu kena kita tahu apa konten dia. Setelah dikeluarkan, kenapa kita kena punch? Bisa fokus. Bisa fokus. Okey, kenapa? Kenapa semua? Keluarkan angin. Okey. Soalan pada semua betul Okey, yang ketujuh. Tabungkan sedikit tepung di atas bawang canai dan canai setebal 1/5 dengan menggunakan penarak. Kenapa? Ya. Sebab sangat dia tak kembang juga. Tepung tu function dia tak mahu melekat. Doh dengan talam tu. Okay, next. Nura, behave. Jadi kaedah untuk memasak ya. Okey. Soal langkah yang ke-11. Panaskan minyak pada suhu 75 dan 175 dan masukkan ke donat. Yang ke-12 adalah terbalikkan donat setelah permukaan. Setelah permukaan bawah telah betulkan warna putih kemasan. Kenapa? Kenapa kita terbalikkan donat tu? Kita tak tahu kan donat tu terlalu keras. Golden brown. Berdua Cikgu berdua. Golden brown. Okay guys, saya nak telefon.
bawah lah. Keluar rasa. Okey. Okey. Yang ke-17, angkat tos dan sejukan. Kenapa kena? Lepas kita dah goreng tu, kenapa kena angkat tos dan sejukan? Nanti kita nak kena salur gula, susah. gula akan cair. Tak kena pakai. Sorry. Tomatnya. Okey, tapi korang tengok video cara memproses saya. Jadi gunakan kaedah basic ni. Pen. Dicepat. Kalau display. Dah on. Cash. Apa kena-kena? Boleh tak kopi kita bayar? Oh dah. Kena gigi apple eh? Craving tak? Tak boleh ikut? Jadi kita semua ada berapa? Okey, yang seterusnya. Yang semua. Penilaian donat. Okey. Kenapa pemrosesan donat kena ada penilaian produk? Pemrosesan donat. Pemrosesan donat itu. Hasilkan donat yang baik. Untuk rasa dan cikgu. Berapa cikgu tak faham? Okey, macam mana nak dapatkan produk komputer? Buat penilaian. Kita buat penilaian. Rasa lembut. Buat penilaian dulu. Macam mana nak tahu Rupa donat dia. tu kita buat cantik ke tidak? Rupa. Bentuk dia nampak Saya. sedap. Saya Rasa. Rasa dia rasa dia sedap. Rasa dia jenis rupa macam contohlah. Kadang-kadang ada certain pelajar tidak tahu untuk mengolah donat. And then rasa kadang-kadang tak cukup garam lah, tak cukup gula lah, butter tak kena lah. Betul. Tekstur. Tekstur. Kenapa? Tekstur ni apa penting? Lembut kelembutan. Okey, kalau keras Keras tak dapat. Tak jadi dah tu, tak cukup yeast. Tak cukup fermentasi. Kiranya jadi dua satu produk tu kompetent dan tidak kompetent. Oh, tu je. Kopi dengan botol kopi tu macam mana cikgu? Kompetent ni menunjuk ada produk yang terasa ada sempurna lah. Donat tu bulat, lembut. Ada rantai kat tengah. Ada lubang kat tengah. Ya betul. Lubang. Donat kat lubang pun jadi donat. Ada donat ni. Lain tu. Cikgu ada hadiah tak? Ada tiket tak tadi kat dia orang tadi? Okey. Okey, kelas. Fokus. Fokus Naim. Terangkan 3 penilaian pemeriksaan donat tadi. Rupa, rasa, tekstur. Rupa. So, siapa nak jawab? Ya, Syed. Kenapa? Kenapa kan? Okey, donat ni kita tahu. Melawan cikgu. Cikgu kita. Okey, kita tahu bukan donat ni dia banyak bentuk. Bukan donat ada bentuk je. Bomboloni. Bomboloni. So, rupa tak okey. Apa? Kita Jangan lebih itu. dah. Cikgu. Jawab cikgu tak jawab soalan. Okey. Okey guys. Fokus. Donat mestilah kena manis. Macam mana kita tahu yang sedap? Bagi tak bau. Sejoli. Donat mestilah manis. Mana saya? Donat. Orang USA tak sedikit bahasa Melayu. Orang
Payau. Memang kembang tapi dah terasa payau tau tak? Faham? Sedap. Gelak. Pastinya rupa cantik. Rasa sedap. Looking, akhlak dia cantik. Betul. Okey, Chester siapa? Siapa yang terang? Ke Fitri ya? Fitri pula. Duduk kedai. Dalam jawab saya. Cepat. Tak tahu texture tu dia rasa lembut, rasa keras. Kenapa dia kira mas? Tak kira tumpang tu. Kalau tengok makanan tak jadi. Bucket list. Ya, macam bucket list yang buat. And then untuk menjaga satu produk tu, kena ada harga dia. Penting lah. Mantap dua edition lagi. Macam contoh lah. Kalau dalam biasa ni kat pasar berapa jual? Kalau tak ada. Sebab apa? Sebab naik post dia. Yes. Okay. Okay. Yang pertama adalah Kos bahan. Kos bahan. Kos bahan. Kos overhead ni melibatkan elektrik, air dan gas. Tu je. Pekerja ni kos apa? Pekerja. Dia mesti kat kos apa? Kos impor. Okey, donat. Okay, kos overhead. Bukan kita donat je kan? Donat comel dia tu. Sebab donat comel. Okey. Bila tahu apa? Kos bahan, kos support, kos overhead. So macam kos surat. And then macam ni kita nak jual produk tu. So dengan solusinya sekarang kita kalau nak menjaga sepunda, kita guna kaedah ni saja. Walaupun ada kecil-kecil yang saya lah, lagi mudah. Budak-budak ekonomi memang lah. Cikgu ajak dia kena lawan. Ikut kita cikgu. Sekarang saya jangan melawan cikgu. Cikgu kata cikgu. nak terangkan tentang kaedah pemeriksaan internet. So saya harap semua pelajar faham dan saya doakan semua berjaya dalam Amin. penutupnya saya nak beritahu sila buat latihan yang saya terangkan tadi di dalam slide. Latihan kat Amali cikgu. Amali buat mana? Latihan saja untuk exam yang akan datang. Okey. Bagus je ni. Bocor dah masuk apa nanti? Dengan air kata saya, saya nak semua harap fahamlah apa yang saya ajari. Faham tu. Kalau ada kesalahan kata kepada saya minta maaf. Okey. Kosong hati kita. Segala pelajar boleh kemas barang. Boleh balik? Boleh balik. Mungkin kosongan hang ni.
Siapa komen